Nasi dagang dan lemang menjadi satu kebiasaan makanan bagi penduduk di negeri Terengganu. Pada video ini, kita akan lihat cara pembuatan lemang dan nasi dagang tradisi Terengganu. Pertama sekali, sediakan buluh yang telah diambil di kawasan sekitar. Begitu juga dengan daun pisang. Kemudian, buluh dibasuh dan direndam untuk seketika. Kemudian masukkan daun pisang ke dalam buluh supaya ia dapat melapik agar pulut tidak terkeluar. Kemudian, teruskan pulut yang telah direndam tadi. Campurkan santan dan garam. Kemudian rasa. Jika sudah mendapati rasa, tiba masa untuk proses memasukkan pulut dan santan ke dalam buluh. Santan dimasukkan. Kemudian pulut pula dimasukkan. Ulangi proses yang sama sehingga pulut telah mencapai ke paras yang ditetapkan. Tiba masa untuk proses pembakaran lemang. Bakar lemang mengikut posisi yang telah ditetapkan seperti dalam video di atas. Masukkan santan jika tidak cukup. Tunggu sehingga masak. Dan jangan lupa untuk membalikkan lemang ke sudut yang berbeza agar semua bahagian pada lemang masak dengan sekata. Kemudian kita beralih kepada proses membuat nasi dagang. Campurkan air dan santan ke dalam perut yang bersaiz besar. Masak di atas api yang sederhana. Kacau sehingga mula mendidih. Kemudian masukkan cili boh. Kemudian kacau sehingga sekata dan teruskan mengacau agar tidak pecah minyak. Kemudian masukkan gula melaka. Kacau sehingga sebati. Kemudian sediakan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan asam keping. Kemudian kesemua bahan tersebut akan diblendkan sehingga hancur. Masukkan ke dalam bekas yang kosong. Tambahkan serbuk rempah gulai nasi dagang. Kacau sehingga sebati. Kemudian masukkan kesemua bahan tersebut ke dalam kuah nasi dagang. Kacau sehingga sebati. Dan sentiasa mengacau agar tidak pecah minyak. Tunggu sehingga kering. Dan telah mulai masak. Kemudian masa untuk memasukkan ikan tongkol ke dalam kuah tersebut. Tambahkan cili. Dan tambahkan sedikit air jika kuah mulai kering. Selesai sudah kuah nasi dagang. Seterusnya, proses membuat nasi dagang. Basuh sehingga bersih. Sediakan santan yang telah dipanaskan. Kemudian, nasi akan dikukus. Setelah nasi sudah dikukus separuh masak, masukkan ke dalam dulang. Campurkan sedikit air dan kacau sehingga sebati. Sediakan bahan-bahan seperti halia, bawang merah, halba dan santan pekat. Potong dan masukkan ke dalam
nasi separuh masak. Kemudian, nasi akan dimasak buat kali yang kedua. Setelah nasi sudah masak, santan yang dicampurkan dengan garam dan gula secukup rasa akan dibancuhkan dalam nasi yang telah masak. Ini akan membuatkan nasi menjadi lebih berlemak dan sedap untuk dimakan. Kacau sehingga sebatik. Setelah santan dan nasi telah sebati, ketepikan dahulu dan sedia untuk dihidang. Dia nak buat ni minum. Ada jamuannya tu. Cuma. Ya, kali ni kita buat. Tapi kena kabur ini kan.